Hey, Assalamualaikum. Wak gapo tau? Jadi hari ni kita usah main dalam panas hari. Kita rasa nak main kat dalam rock pula sebab udara panas sangat udara. Okey, jadi kita ada satu tempat. Tempat set-set ni tak biasa pergi, tapi kita pun pernah pergi sekali yo. Tempat mana-mana. Hari ni kita nak main dalam rock pula video kita. Hamba tahu kita nak pergi, kita mari isikan minyak dulu. Minyak pun sekarang ni mahal. Boleh set-set ni nak beli-beli gapo nak pergi makan kat dalam rock. Hak tempat kita nak pergi tu mana set demo tengok. Okey, selepas ada kita isi minyak dulu, kita kena pergi cari makan ni dulu. Yang itu kita nak pergi cari nasi. Jadi bila-bila kita duk fikir nak makan gapo, tiba-tiba ada satu kedai. Kedai Umira nasi kukuh be. Kedai hoduk soho-soho be. Dalam Kuala Beres soho tak ada erah be. Kedai dia be. Atau kedai dia boleh pilih macam-macam. Dia mau nak makan gapo, nasi kukuh ayam, nasi ikan keli, nasi paru-paru gapo ada cukup. Nak makan nasi sutong gegasi pun boleh tempat dia. Umira nasi kukuh. Okey, selepas ada kita beli nasi, kita gerak kali lagi. Hari ni kita nak pergi mana? Kita nak main royak halu dalam video ni. Kita nak pergi Mani Ai. Mani Ai ada di satu tempat tu Mani Ai, nanti tengok. Jadi masa sekarang ni kita masuk Jalan Sekayu. Jalan Sekayu sebab kita nak pergi jumpa dengan Abang Mang Gangster. Abang Mang Gangster duduk dalam ni sekarang ni. Kita nak pergi cari dia. Jadi selepas ada Sekayu tu kita berhenti tepi jalan dulu. Sama tara nak tunggu Abang Mang. Tiba-tiba set ni takut duduk sini. For you nak gerak pula. Abang Mang lama siapa lagi. Okey, jadi kita kena gerak dulu, kena pergi dulu. Pergi dengan gamok-gamok. Jalan ni agak-agak kita pun tahu sikit-sikit sebab kita pun pernah mari sekali jalan ni. Kita pun kata betul dah. Jadi bila kita masuk kawasan ni kita rasa sejuk mata tengokkan suasana dia, tengok gerak-gerak dia. Jadi kita pun lama dah tak tengok benda. Bila kita masuk jalan ni, jalan kecil jalan tapi jalan okey, jalan tak ada rosak tapi jalan kecil sikit. Kita duduk di was-was dengan saya-saya. Betul ke tak kita mari ni? Betul ke tak? Tapi nasib baik ada sebab. Okey, walaupun kita pernah mari dalam 4-5 tahun dulu, tapi kita masih ingat lagi jalan dia. Tapi agak sapa sini. Tengok air ada ke tak? Air nampak sikit dalam tu, tapi ada orang. Masih ada orang. Jadi balik sapa tu, set kita ni baru tidur tak ada makan nasi lagi. Kita pun makan nasi dulu. Sama tahu. Okey, jadi Abang Mang Gangster pun sapa dah. Dia mari dengan family dia, anak beranak dia yang mari, anak bini gapo. Selepas ada kita makan nasi, kita pergi cari kolej tempat kita nak mai, tapi air dia bersih idea gu. Kita tengok ada dah orang duk mandi sebelum ni be. Bukan seorang dua orang, ramai juga. Okey, balik siapa tu tunggu gapo lagi. Set ni tujung dah awal-awal set ni pada laju molek dengan air. Abang Mang pun buat turun, Kak Ying pun buat anak dia juga mari. Hak ni pun duk megi bekak. Jadi sini deh. Ya air dia tak sejuk macam tempat lain air dia dah. Nak kata kita boleh main air sampai hingga puas. Kalau kata air sejuk tu kita kejap kita naik nengung atas batu, tapi air ni kita boleh tahan lama mandi dengan dia. Mandi dengan air ni, tapi sukalah satu tempat. Okey, jadi bila orang tengok ramai tu kita pun belipak tekak nak nunjuk nak kata kita ni pandai belipak tekak. Amang lah ada buruk pun terayu juga preh. Tengok lah. Tapi rasa suka juga satu pengalaman hak kita boleh daripada hari ni. Okey, sudah siap kita main air. Tapi kita nak tunjuk tempat lain-lain. Tadi kita pergi banyak tempat, tapi kita tak ada bawa telefon nak tunjuk. Okey, kira kata video kita kira tamat sekat ni dulu dah. Sebab kita pun sudah penat dah main air. Sekat ni dulu. Beres set kita.